Bang. Sini bang. Bang, ni daging harimau menangis viral tu. Viral chef buat. Ni bang, tengok ni. Tengok marbling dia bang. Sedapnya. Ni juice dia ni. Ni kalau kita perap, letak sos sikit. Harimau pun menangis bang. Tengok Lisa masak ni bang. Abang yang menangis ni. Tengok wallet abang RM150 ni beli daging harimau menangis ni. Hai, harap-harapnya jadilah ya. Abang ni dah lapor tahap singa dah ni. Hai. Abang, dah siap dah ni. Mana daging harimau menangisnya? Mana juicy-nya? Mana marbelingnya? Okay, Lisa ada alasan yang valid. Sebenarnya macam ni bang. Lisa tadi masa edit video tu, Lisa tiba-tiba ternampak video orang miskin bang. So Lisa rasa macam kesian tau. Diorang makan nasi pun tak ada kadang, air pun tak ada. So kita ingat tau, sebab bulan puasa ni kan bang, kita jangan berlagak-lagak tau bang. Kita humble. So Lisa masak yang ni, kita makan nasi panas-panas dengan telur legend. So harimau menangis tu kita tak makan. Kesian bang diorang. Ini je lah kita makan. Boleh? Ini bukannya daging harimau menangis. Ini abang yang menangis. Okay, nasi jap. Flashback. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat daging harimau menangis. Korang tengok 3 ulas bawang putih, 8 biji cili. Tidak bisa je.